Hai guys, welcome back to Sebuah Gadget. Kalau anda semua inginkan sebuah tablet yang compact, tablet yang ringan, premium, laju dan ada ciri AI yang bijak, inilah dia Samsung Galaxy S11. Tablet ni dia ada 120Hz refresh rate, chip 3 nanometer. Nampaknya kali ni Samsung memang betul-betul lah nak cabar dengan iPad. Baiklah, lihat pada bahagian design dia, Samsung Galaxy Tab S11 ni memang sangat premium. Dia punya binaan ni menggunakan armor aluminium. Ketebalan dia cuma 55mm sahaja dan berat dia pula hanya 469 gram sahaja. Nipis dan ringan tapi solid. Tak rasa macam tablet yang murah. Untuk bahagian display dia pula, ada display sebesar 11 inci, Dynamic AMOLED 2X macam biasa dan resolusi yang tinggi. Even dia punya peak brightness pun tinggi juga sehingga 1600 nit. So memang tak ada masalah kalau kita lihat tablet ni pada bawah matahari. Jadi dia punya display ni memang tajam, warna yang vivid dan yang paling best, dia ada refresh rate setinggi 120Hz yang buatkan semua pergerakan pada display ni nampak smooth gila. Dalam kotak dia terus bagi S Pen. Ini bukan S Pen yang biasa. Dia punya S Pen ni dah ada design yang baru berbeza dengan yang sebelum ini dan dia bukan sekadar untuk kita melukis, dia juga support untuk Galaxy AI. Kiranya dia dah integrasilah dengan Galaxy AI. Dia punya pen pun dah semakin bijak. Jadi kita boleh gunakan writing assist dan juga drawing assist menggunakan S Pen ni. Semuanya kita boleh buatlah dalam Samsung Note. Dan bila kita aktifkan Samsung DeX, dia terus berubah jadi macam laptop mini. Kita boleh buka banyak window serentak, drag file kiri dan kanan, semuanya rasa smooth je. Kiranya dia punya productivity pada tablet ni dah selevel macam laptop. So boleh katakanlah dia ni sebagai mini laptop. Baiklah, untuk performance dia pula kencang juga. Dia menggunakan 3 nanometer punya chipset iaitu Dimensity 9400 Plus, RAM sebesar 12GB. Jadi nak buat apa saja pada tablet ni mampu je. Dia larat je nak berikan performance yang kencang lah. Setakat nak buat tugasan harian tu chicken je bagi dia. Dan untuk lenjan gaming pun tak ada masalah. Tablet ni mampu berikan performance yang kencang. Dan boleh katakan chipset ni tergolong dengan chipset yang efisien dan juga berkuasa pada tahun ini, pada tahun 2025. Untuk software dia pula, Samsung Galaxy Tab S11 ni dijalankan dengan One UI 8 yang berasaskan Android 16. Jadi dia punya software ni pun sangat matang, sangat smooth dan memang senang untuk kita guna. Segala ciri AI daripada Samsung pun kita boleh guna pada tablet ni. Baiklah, untuk kamera dia pula, nampak ada satu je kat sini. So dia punya kamera ni ialah 13 megapiksel untuk kamera utama dan juga kamera selfie dia pula 12 megapiksel. Jadi cukuplah untuk kita buat online meeting, Google Meet, nak buat video call, memang sangat cukup lah dia punya kualiti ni. Dan kita boleh record menggunakan kamera ni, resolusi dia setinggi 4K. Memang jarang sebenarnya kita dapat resolusi setinggi ini pada sebuah tablet. Untuk sistem audio dia pula, Samsung sentiasa berikan sistem audio yang terbaik lah. So dia ada 4 speaker yang ditala oleh AKG dengan sokongan Dolby Atmos. So suara dia ni memang suara yang lantang lah, suara yang luas, jelas dan ada bass yang cukup padu. Seriously, kalau kita nak layan Netflix ataupun nak main game, dia bagi pengalaman yang sangat best lah. Memang dia punya bunyi ni memang sedap gila. Untuk bateri dia pula sebesar 8400 mAh. Bunyi macam kecil je untuk sebuah tablet, tapi sebenarnya dia sangat cukup untuk kegunaan seharian lah. Even boleh lebih 2 hari kalau kita penggunaan yang biasa pada tablet ni. Itu sebab dia punya chipset ni 3 nanometer. So dia memang jimatkan daya penggunaan bateri pada tablet ni. Untuk layan video, kita boleh layan dia 18 jam tanpa henti. Itu lama tu, sampai bengkak lah kalau kita nak layan movie. Dan untuk pengecasan dia pun laju 45 watt. So kalau cas penuh ambil masa dalam 1 jam setengah je. Laju tak laju, untuk cas bateri sebesar 8400 mAh ni sangat sesuai lah untuk kita bawa pergi travel, sebab dia ada bateri yang tahan lama
dan juga pengecasan yang laju. Jadi kalau kita lihat semula, antara kelebihan utama pada Galaxy Tab S11 ni, dia ada reka bentuk yang premium dan ringan, skrin AMOLED 2X yang laju dan responsif, S Pen percuma dalam kotak, ciri AI dan DeX yang memang lengkap dan bateri tahan lama dengan pengecasan yang pantas. Tapi seperti biasa, dunia tak selalu indah, langit tak selalu cerah. Dia punya keyboard ni kita kena beli secara berasingan. Untuk harga jualan dia RM3,599. Mungkin setengah orang dia punya harga ni agak tinggi, agak premium. Tapi jika kita nak bandingkan dengan iPad Air ataupun iPad Pro, dia punya harga ni jauh lebih mesra dompet dan jauh lebih berbaloi. Jadi kesimpulan dia, Samsung Galaxy Tab S11 ni antara tablet Android yang paling seimbang lah untuk tahun 2025 ni. Dia tak over macam versi Ultra, tapi cukup padu untuk kerja, belajar dan hiburan. Kalau anda adalah seorang pelajar, content creator ataupun seorang yang selalu pergi travel, ini antara device yang paling versatile lah yang pernah aku cuba. Jadi dengan tanda harga RM3,599, aku berani cakap lah yang ini tablet yang cukup berbaloi untuk kita beli dan guna. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.